tentera harus diberi ruang berfikir. Ini bukan zaman 60-an, 70-an yang boleh dengan ugutan. Masalah dia hari ini, tentera terlalu banyak masalah. Baik veteran yang berpencen, yang terus bergelut dengan himpitan kehidupan, kos yang menaik menggila, walaupun anggota bertugas. Saya menyerang. Orang cakap, oh Cikgu Bat serang Jurusi Melayu. Tak. Saya datang menghulur dakapan mesra untuk bersama-sama menyelamatkan entiti Angkatan Tentera Malaysia yang bermaruah dan berintegriti untuk kedaulatan negara dan kebajikan anggota tentera. Ini saudara kena faham dan jelas sekali. Itu baru mukadimah, belum mula ceramah. Saya akan sentuh beberapa perkara. Pertama, sedikit persoalan negeri Melaka secara terbuka. Kedua, saya akan menerangkan, ramai orang tiba-tiba mengenali nama Sabri Zali. Saya akan kenalkan kepada saudara siapa Sabri Zali. Kemudian saya akan menyentuh dalam para tiga, Op Sun Tzu, Op Hiroshima, Op Yamashita, Op Hiroshima dan Op Jebat. Semua orang kena faham, balik bawa bekal. Ini kita akan lakukan secara bersama. Yang keempat, saya akan menerangkan bagaimana melawan rasuah ini. Dia tak boleh kira bulu. Kalau saudara kata, oh, kita kena dedah ni je, ini orang kita, tak boleh. Itu sendiri merupakan korupsi. Kalau kita memilih-milih untuk mendedahkan, kita harus mendedahkan kerana rasuah adalah musuh negara nombor 1 hari ini. Dulu kita masa sekolah kita dengar dadah musuh negara. Betul? Betul ke tidak? Saudara, dadah tidak boleh masuk Malaysia tanpa rasuah yang membuka dan membocorkan pintu negara. Dadah tidak boleh dan harus dihentikan lama dah. Tetapi oleh kerana ada perlindungan yang berbinkan rasuah di peringkat tertentu, sehingga itu dadah tidak boleh dilawan lagi. Saudara, dadah musuh negara juga, tetapi nombor 1 negara ini akan musnah adalah kerana rasuah. Himpitan kehidupan kerana rasuah, masalah sosial kerana rasuah, dan semua yang kita berdepan adalah kerana rasuah ini. Saya mulakan dengan negeri Melaka. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, lebih daripada setahun yang lepas, apabila Dato' Ali mula membuat keputusan untuk tidak bersetuju dengan UMNO dan Barisan Nasional. Dato' Ali orang UMNO, Dato' Ali orang nombor 2 dalam UMNO. Semasa pilihan raya negeri yang lepas, semua orang mengundi UMNO dan Barisan Nasional kerana poster boy-nya siapa, Datuk? Sulaiman. Datuk Seri Sulaiman. Orang yang baik, orang yang warak, orang yang dekat dengan agama. Kan? Kerana itu,